Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi untuk episod yang seterusnya ialah yang seperti saya janjikan, kita akan belajar setapak demi setapak bagaimana kita boleh menjadi pemanah walaupun kita belajar secara online. Okey. Dalam episod yang kedua saya nak menerangkan asas-asas yang tuan-tuan perlu tahu dulu sebelum kita mula memanah. Dia tak seronok kan kita dapat panah terus nak shoot ataupun kita nak terus panah. Kita kena faham dulu apa busur, apa nak panah dan sebagainya. Okey, yang pertama dulu saya terangkan. Busur panah ni ada macam-macam jenis. Ada berbagai-bagai jenis. Ada busur tradisional umumnya ada beberapa pecahan. Yang satu busur tradisional, yang kedua busur moden. Busur moden dipecah kepada tiga. Satu, busur recurve. Kalau kita biasa tengok di sukan, busurnya besar, panjang. Lepas tu ada pengimbang, ada besi panjang pengimbang. Dan dimainkan dalam sukan Olimpik, sukan sea dan sebagainya. Itu busur moden ataupun kita panggil busur recurve. Okey, yang kedua ialah busur bebo ataupun busur moden tetapi tanpa alat-alat bantuan seperti ketika dia punya step dan sebagainya lah tadi. Jadi dia busur moden. Jadi kita panggil dia busur bebo. Sebenarnya busur tradisional ni pun juga boleh dipanggil busur bebo pasal dia tidak ada apa-apa alat yang lain, dia kosong. Tetapi busur tradisional khusus dipanggil busur tradisional yang ciri-cirinya yang pertama, saya tunjuk contoh Okey, ini busur tradisional yang dibuat dengan moden. Jadi yang pertama, dia kosong. Maksudnya dia tidak ada apa-apa penahan anak panah, dia tidak ada pengimbang, dia tidak ada apa dia busur tali. Megang, lim atas, lim bawah, siap tali. Okey, itu busur tradisional. Jadi saya akan ajar tuan-tuan cara memanah lebih kepada busur tradisional. Sebab bila kita dah pandai, kita boleh berpindah pada busur bebo, recurve dan sebagainya. Sebab asas dia tetap sama. Okey. Okey, yang pertama tadi kita tengok busur Busur biasanya ada pemegang. Kita ada tali. Ini tempat pasang tali atas, pasang tali bawah. Okey. Busur ni ada kedudukan atas bawah. Ada busur yang dia boleh diterbalikkan, ada yang tak boleh diterbalikkan. Kebiasaannya tidak boleh diterbalikkan. Maksudnya sini adalah tempat kita panah. Okey, ini tali dia dan dia ada satu knob. Ni kita panggil knob. Nampak? Knob ni tu kedudukan di mana kita letakkan arrow di bawah knob, bukan di atas. Ada sebab dia. Okey, basically ni busur lah. Kita tarik. Okey. Busur ni ada dia punya kriteria. Yang pertama, ini kita panggil siah. Siah ni pasal namanya memang begitu. Kita tak ada nama Melayunya pun. Jadi kita ikutlah, kita panggil siah. Ini dia punya lim ataupun bahagian atas. Ni lim bahagian bawah. Siah atas, siah bawah, tempat tali. Ini dan di benang ni kalau kita tengok tali dia ada satu ketebalan, benang yang lebih tebal. Untuk menyokong bahagian tengah ni kan, ini dia punya knob tadi. Okey. Jadi bila ada anak panah, kedudukan anak panah duduk di bawah knob. Macam tu. Jadi knob ni tujuan dia menahan. Kalau kita knob di atas, boleh juga sebenarnya, tak masalah. Cuma kalau kita punya ini longgar, tengok dia naik ke atas. Lepas tu kita letak dia di bawah knob. Kan dia stabil tu? Nampak kan? Okey, dia stabil. Okey. Ini busur. Sekarang kita tengok anak panah pula. Apa dia kat anak panah? Anak panah dia ada punya shaft, batang. Dia ada dia punya point tajam ni. Ada yang boleh buka, point tajam. Ini dia punya ekor. Ada panggil dia vanes atau panggil dia fletcher. Biasanya kalau pemanah tradisional, ekor dia adalah ekor natural ataupun ekor daripada bulu burung, bulu itik dan sebagainya. Okey, dan ni dia punya knob, tempat letak tali. Jadi, okey, ni anak panah, ni busur.
Ada busur, ada anak panah, ada orangnya, kita boleh memanah. Yang lain-lain contohnya seperti pelindung tangan, pelindung jari dan sebagainya, itu tambahan. Ada kalau tak ada pun okey je, boleh je kita memanah. Okey. Setakat ni kita dah kenal busur, kita dah kenal anak panah. So, episod seterusnya kita akan belajar macam mana kita nak memanah. Okey. Terima kasih.